Hello, wahai. Oh, dah tengok Enam Jelaka? Saya dah tengok dah karakter dia. Hanya dua karakter villain je saja yang saya tengok, iaitu dua saja bersinar. Seppo Apek yang seorang ni yang main watak sebagai badak air apa tah. Yang Seppo Apek main watak naga. Ya, kenapa saya nak buat video ni padahal dah banyak YouTubers buat. Saya baru tengok yang saya rasa saya boleh buat sebab saya dah tengok dah Enam Jelaka. Ya. Ingat dalam video trailer tu katanya watak naga tu dah sembelih orang. Sebenarnya sembelih ayam je. Ya, ayam. Ya, sembelih ayam je. Watak macam ni. Ya, entah kenapa saya tengok dua orang pelakon ni ada yang badan besar tu. Ya, teringat saya dengan Boceh. Ramai yang kata, kalau Boceh tak ada, macam mana nak ada pelawak yang besar? Jawapannya ganti dengan pelakon yang badan besar. Banyak ada pelakon dalam bidang iklan yang filem-filem lain. Ya, sebab saya rasa sekarang ni zaman dah berubah, lawak pun dah berubah. Ya, Haji Osman ini filem terakhir Haji Osman. Ya, Seppo Apek pernah terpukul budak yang mengata tentang Haji Osman dengan filem ni. Ya, bergaduh lah jadinya. Ya, filem ni tak laku masa tu. Ya, sayang sekali filem ni bukan tak laku tapi gagal dipopularkan. Ya, gunakan sejarah era penjajah Belanda tapi akhirnya gagal juga. Ya, nampaknya memang orang minat filem penjajah tapi bukan penjajah yang macam ni. Ya, terlalu lawak sampai orang rasa bosan. Ni filem lawak je ke? Tak payah tengok lah, ganti dengan filem lain. Contohnya macam Mat Jemin ke apa, filem penjajah yang serius sikit. Ya, penamat dia agak nampaknya tak ada sequel lah sebab filem ni gagal. Macam kita tahu, hanya filem yang berjaya saja yang akan dapat sequel. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe, butang loceng pula tau. Ya, ini memang macam sejarah asli lah. Diberitahu sejarah Belanda. Malangnya karakter tokoh Belanda tu bukan diambil daripada tokoh sejarah. Ambil lah tokoh sejarah Belanda yang betul. Ya, kan banyak tokoh sejarah. Ada juga sukan. Ya, sebelum ni pernah dah tengok video saya tentang sukan rugby tu yang tak pernah dibuat filem dia. Sila komen kalau dah tengok. Okey, untuk cerita ni saya nak cakap apa? Ya, kalah dengan Black Brothers lah. Sama-sama ambil pelakon yang dah lama dalam filem, sama-sama ambil pelakon drama yang masih baru dalam bidang filem. Ya, tapi malangnya Black Brothers yang berjaya, filem ni tak berjaya. Ya, nampaknya Seppo Yusof terpaksa ambil lah diorang yang ni dalam filem ni. Ya, Seppo Yusof. Ya, saya harap mereka ambil lah pelakon-pelakon tu. Ya, sebab pasal studio. Ya, studio ni saya rasa studio baru kot. Saya rasa Haji Osman, dia tak buka studio dia sendiri sebab dia tak ada gelar datuk yang dia bukan orang kaya pun. Ya, pelakon ni bukan orang Belanda pun. Ya, Haji Osman ini bukan filem pertama dia yang dia buat kisah penjajah. Sebelum ni dia pernah buat filem tentang penjajah Jepun, tema askar. Lepas tu filem penjajah Jepun juga tapi bersih senario. Ya, sampai orang kata itu filem senario tapi bukan. Ya, Haji Osman berjaya buat filem senario lah. Ya, tapi sayangnya semua pelakon yang cerita ni bukan pelakon senario. Mungkin takut salah faham senario kot. Ya, maklumlah senario dah tak popular dah. Haji Osman pun dah berakhir dah. Ya, mungkin dia patut ada anak atau cucu dia yang teruskan generasi dia. Sebagai anak dia teruskan generasi dia dari pengarah filem. Lebih dia hajar anak dia cara-cara nak buat filem supaya generasi muda dia buat filem. Nanti dia meninggal, orang lain tak dapat kerja dah. Ya, tahu dia nak pencen tapi takut nanti orang-orang anak-anak muda, orang baru, kawan-kawan dia tak dapat kerja dah kalau dia pencen buat filem. Lebih baik dia hajar anak dia buat filem. Semoga mesej ni ramalan ni tercapai. Amin.